Atau yang kelima. Maknanya selepas 5 tahun dia bayar premium tersebut, dia akan dapat simpanan dia 100%. Simpanan 1,800 tu kali 5 lah. Dia tak dapat 100%. Yang berapa yang ada dalam akaun apa ni macam biasa lah. Tu. Benda ni tak ada ilustrasi tau. Dia dah fit dah 1,800. Kita doakan supaya orang kurang buat tuntutan, dia akan dapat lebih. Maknanya kita kena lebih ceritakan daripada segi protection. Tapi ada keuntungan dia akan bayar. Assalamualaikum Cik Arul. Assalamualaikum. Okey, dia tetap akan bagi selepas 5 tahun. Maknanya ada simpan duit tu takkan hilang begitu sajalah. Dia bukan 30%. Boleh keluar tu. Pengeluaran tu bukan 30%. 100% boleh. 100%. Dia akan bagi 100%. Maksudnya Selepas 5 tahun. Okey, sebab saya dah tanya pada Cik Adnan tadi, adakah ilustrasi dia macam mana saya nak anggarkan simpanan dia? Okey, dia kata simpanan bergantung kepada syarikat punya keuntungan, dia akan bagi balik 100%. Berapa yang ada dalam 5 tahun punya pembayaran yang customer terbayar. Kalau tuntutan berkurang, jadi banyak tak simpanan dia? Banyaklah simpanan dia. Tapi dia tak boleh kata simpanan dia tetap. Okey dia tahu kat sini Mana kau dah simpan 5 tahun dari 9,000, kau dah tak pernah tutup, dia dapat 9,000 balik Okey, kalau kita tengok perbezaan ringkas dia, benda tak ada apa-apa lah kosong. Ini yang apa term takaful hospital RM500 sehari. Kalau ni untuk takaful kelas rider ni maksimum RM300 sehari. Betul? Yang ini khidmat RM100 sehari saja. Ni bezalah. Maknanya dari segi ni banyak tak tengah harian hospital dia? Banyak. Maknanya ni untuk hospital punya, dia tak ada banyak plan, satu tu je. Maknanya bayar 1,800 tu, itu je. Maknanya kita tak boleh lain. masuk rider-rider lain. Nak masuk apa ni penyakit ke, nak masuk ni tak ada. Okey, memang IST Plus dia kan maksimum sehingga RM500. Okey. Kenapa? Pendapatan tundaharan yang tinggi, nilai caruman serendah RM5 sehari, pendapatan berganda bagi penyakit strok dan serangan jantung dan kanser. Okey, berganda maksud dia banyak lah kan. Berapa dia bayar tutup, maksud kalau RM1,000, kalau duduk 10 hari dah RM10,000, 20 hari dah RM20,000. Okey. Pilihan pengeluaran pada penghujung tahun yang kelima. Kita boleh buat pilihan sama ada nak keluar duit ataupun tak nak keluar pada tahun yang. Kita ada pilihan dekat situ, ada option dekat proposal tersebut. Kalanya customer akan keluar duit tak? Kalau keluar duit dia tak ada buat tuntutan, dia dapat duit balik. Rasanya kalau customer tak buat, banyak dapat rasanya. Kan RM1,800 dia bayar komisi kita. Tahun ni bayar 35%. Kalau nak bayar lagi, adakah perlu dia sambung polisi? Tak, kena buat polisi baru terus. Dapat juga. Tengok berapa dia punya simpanan dia dalam tu. Mesti akan dapat. Mesti akan dapat. Walaupun dah claim sebelum, mesti akan dapat. Sebab dia akan bagi. Every year. Betul tahun ni tak nak? Tak apa. Tahun depan nak. Itu tak tahulah, itu syarikat. Sebenarnya payahlah cakap lah. Selalunya kalau kita dah buat claim pun, mana-mana polisi kita buat claim hospital ke apa pun, kita akan dapat. dia tak minus ke? Tak ada. Dia takkan tolak apa tuntutan. Itu memang protection dia. Baru-baru ni yang kita buat claim dah lama lah. Yang bayar 10 bulan dia dapat 473,000. Set dia bagi simpanan dia lagi. Dalam masa tu dia bayar 10,000, dia dapat dekat 3,000 lebih simpanan dalam masa 10 bulan. Betul tak? Investment lien itu. Yang Premier, ya, yang Shah Alam tu 3,000 lebih. Lepas tu yang apa yang 13,000 dia dapat dalam 1,000 lebih. 10 bulan pun ada simpanan. Apa kita risau? Dia bayar tuntutan 473,000, dia dapat lagi simpanan lagi. Yang ni dia ada macam imat tak setiap 5 tahun naik 1,800. Dia akan tetap kekal 1,800 sampai 55 tahun sampai 60 tahun. Walaupun dia buat claim tetap ada sampai kiamat. Tapi perlu ingat, one polisi dia dah lag, dia kena ambil polisi baru. Dia tak boleh lag. Cepat bayar. Macam imat. Okey? Dia kena ambil polisi baru. Katakan dia dah bayar. Lepas tu kata dia dah proses dah lag, dah batal kan. Maksud dia selepas 30 hari. Selepas 3 hari dah habis, kita kena buat baru punya. Dia kena isi baru, tak boleh nak bayar terus. Tempoh kalau yang lain bertenang polisi kita boleh buat import DPIA apa semua boleh bayar kan. Dia tidak ada top, selamat. Dia macam imat lah macam tu lah dunia konsep dia, tapi dia bukan imat. Dia reject kalau ada penyakit. Okey.
Ada tu. Pasal Kena dia. kena Okey, kat sini ada kena apa ni? Declare. Ya, ada waiting period tak? Ada. Ha? Waiting apa? Ah, Waiter. waiting period tunggu. Dari mula-mula proposal enforce and then ada 2 bulan. Oh. Selepas tu Ada baru- sebenarnya. Ada. okey, yang itu pun ada sama macam dia punya benda tu sama macam apa ni produk ICT Plus tu semua sama. Itu semua sama. Tak ICT lah tu sama. Okey, ini okey. Katakanlah apakah perlindungan manfaat yang disediakan. Okey. Plan ini menyediakan 5 jenis manfaat. Tunai harian hospital akibat sakit atau kemalangan. Nanti saya minta Cik Mazmi photostat ni bagi kat awak baca. Okey, tapi saya terangkan dulu. Okey, pertama tunai hospital akibat sakit atau kemalangan sehingga RM500 sehari. Okey. Lepas tu tunai harian hospital akibat strok, serangan jantung atau kanser sehingga RM1,000 sehari. Kematian atau cacat kekal lumpuh menyeruk akibat bukan kemalangan, kita akan dapat RM10,000 sahaja. Lepas tu kematian atau kecacatan kekal menyeruk akibat kemalangan akan dapat RM50,000. Jadi ayat di situ untuk kemalangan sajalah. Kalau dia berlaku kematian kerana kemalangan ataupun lumpuh kerana kemalangan, baru dia dapat RM50,000. Tapi kalau dia mati biasa, dia akan dapat RM10,000 saja. Terjawablah yang tadi tu. Ya, terjawablah jawapan tadi. Okey. Okey, dah jawab dah pun.